Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Media bersama aku. Kan macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. JDT terpaksa mengenepikan 3 player warisan Malaysia, John Irazabal, Hector Herrera dan Figueiredo dalam match kedua ACL Elite bertemu dengan wakil Jepun Makida Zelvia di Stadium Sultan Ibrahim. Untuk rekod ini first time JDT bertemu dengan wakil Jepun ni, Makida Zelvia. Selain bermain dekat home, tonik terbaik JDT pastinya hadir daripada kehadiran 28,915 fans ke stadium. Sebelum aku continue video ni, korang dapatkan dulu buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 dan masih bernyawa. Dalam ni kita cerita pasal JDT, pasal Selangor, pasal Perak, pasal Kedah Darul Aman, cerita perjalanan diorang sepanjang kempen pada musim-musim tersebut. Korang boleh dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Buku ni ditulis oleh Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia. Ramai penulis yang menulis artikel berkenaan dengan kelab-kelab Liga Super ni dalam buku ni. Total 4 perubahan player dibuat berbanding match bertemu dengan Buriram United sebelum ni. Termasuklah di posisi goalkeeper, Shihan diturunkan berbanding dengan Andoni Zubiaure. JDT dengan formasi 3-5-2, Makida Zelvia dengan formasi 3-4-3. JDT agak struggle lah dalam match ni. Makida Zelvia ni pressing JDT, memaksa player-player JDT main dekat dalam kawasan sendiri, main defensif. Transition Makida Zelvia daripada defending ke attacking ni pula lagi smooth. 1 ke 2 touch je dah sampai ke area JDT. Berbeza dengan player JDT yang lambat lebih kurang 1 ke 2 saat. Akhirnya di press player Makida Zelvia dah hilang bola. Nampak gaya macam JDT agak terasa jugalah kehilangan Hector Herrera. Nak harapkan Nacho Mendes, tapi dia kerap hilang bola pula. Tak banyak hantaran berkualiti yang boleh penetrate defense line Makida Zelvia. So player forward JDT susah nak dapat bola. Bayangkan je lah, JDT berjaya dapat shot on target pada minit ke 43. Dah nak habis first half baru dapat rembat on target. Beberapa match sebelum ni kita nampak Arif Aiman macam isolated sikit, dan termasuklah dalam match ni. Bila Arif Aiman dapat bola dan buat larian, 2 ke 3 player Makida Zelvia dah marking dan tutup laluan larian dia. So susah sikit lah Arif Aiman nak keluarkan magic dia tu. Kemasukan Teto Martin pada minit ke 73 improve lah sikit attacking JDT. Dia saja berjaya lepaskan 2 rembatan daripada luar kotak penalti. Tapi mostly shot JDT ni datang daripada Edgar Akecha. Dia saja berjaya rembat 5 kali. Berbanding Bergson main 65 minit tapi berjaya rembat sekali je. Dalam match ni kita boleh cakap JDT ada masalah sikit lah dekat attacking. Tapi bab defending, JDT tip-top. Berjaya serap tekanan Makida Zelvia. Paling power Shihan lah. 6 save dalam match ni, pastikan defend JDT clean sheets. Shihan sekarang ni mencatatkan rekod clean sheet 7 match berturut-turut. Luck pun ada jugalah sebab penalti Makida Zelvia tak masuk. Shihan dah fly ke kanan, Soma player Makida Zelvia rembat ke kiri, terus kena tiang. Kalau nak diikutkan time first half, referee daripada Korea Selatan ni nampak macam buat keputusan yang memihak kepada Makida Zelvia. Time Afiq menang bola, dia kata foul dan bagi yellow card kepada kapten JDT tu. Player nombor 9 Makida, Shota Fujio, cekik Arif Aiman, referee tak bagi kad. Player flank Makida Zelvia, Henry, pijak kaki Jonathan Silva, tak dapat kad juga. Mujurlah second half, referee ni behave sikit. Tak buat dah keputusan-keputusan yang kontroversi memihak mana-mana tim. So keputusan akhir seri 0-0. Satu mata pertama JDT dalam kempen ACL Elite musim ni letak JDT di kedudukan ke-10 lepas 2 match. Seri lawan kelab Jepun ni consider keputusan positif lah, sebab JDT agak liat juga nak menewaskan wakil daripada Jepun. Sepanjang bertemu dengan kelab Jepun ni, sekali je JDT pernah menang. Menang 1-0 lawan Kashima Antlers dalam grouping ACL musim 2019. Syafiq Ahmad jaringkan gol tunggal. Itu je untuk video kali ni. Fans JDT dah panik ke? Relax dulu, baru 2 match. Dapatkan dulu buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia ni dekat TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.